Ada yang cenderung menjadikan nilai-nilai negatif sebagai acuan di negara ini kerana menganggap ia ketimuran, jumud atau konvensional. Dengan perkembangan zaman, seni dan budaya baru terlihat menular dalam kalangan generasi muda. Situasi itu sekaligus menimbulkan ketimpangan warisan sejak berzaman dulu, kini makin lapuk zaman. Subject of the report, you know the human health. So it's very important to have. Cubaan suara satu meneroka dunia dengan akar budaya. Cubaan suara dua, kemajuan diterima, jati diri terpelihara. Cubaan suara tiga, hiburan membentuk cita rasa. Forum remaja, kebebasan berkarya, kematangan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam wadah penyatuan bangsa. Indah berbalam si awan petang, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin yang dihormati sekalian, arus globalisasi dan ledakan teknologi maklumat pada hari ini bukan sekadar membawa perubahan fizikal kepada masyarakat, malah ia bertindak sebagai tsunami budaya yang melentur minda generasi remaja. Persoalannya, adakah hiburan barat ini sebenarnya membawa manfaat kepada remaja ataupun secara perlahan-lahan menghakis jati diri generasi muda Malaysia? Oleh itu, marilah kita bersama-sama Sayyidatul Zunairah binti Muhammad Syahwal memegang mandat selaku pengerusi forum pada hari ini berserta dua orang panel yang sangat berwibawa dalam mengupas isu yang bertajuk Generasi Remaja dan Hiburan Barat, Kebebasan Ekspresi atau Kehilangan Identiti. Hadirin sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita menelusuri serba sedikit definisi tajuk pada hari ini. Generasi remaja dan hiburan barat merujuk kepada golongan belia yang terdedah kepada resapan budaya pop, corak pemikiran moden, gaya hidup keseronokan melampau, seni musik dan produk perfilman yang berpaksikan dunia barat. Kebebasan ekspresi pula ditakrifkan sebagai ruang terbuka tanpa sempadan untuk seseorang menzahirkan idea, kreativiti dan keunikan diri. Manakala kehilangan identiti bermaksud lunturnya jati diri, nilai moral ketimuran dan lenyapnya pegangan budaya asal yang menjadi teras buatan. Menyingkap lebaran isu semasa, data terbaru daripada kajian trend media sosial kebangsaan mendedahkan satu statistik yang cukup mengejutkan. Sebanyak 76% daripada golongan remaja bandar di Malaysia mengakui bahawa masa harian mereka dihabiskan dengan melayari kandungan digital yang diterbitkan oleh pempengaruh dari barat. Lebih membangkan, laporan tahunan Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia mencatatkan indeks jati diri dalam kalangan belia Malaysia mengalami penurunan sebanyak 12% dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Angka-angka ini bukan sekadar peratusan di atas kertas, tetapi ia merupakan isyarat merah yang menuntut tindakan kita bersama. Hadirin dan hadirat sekalian, bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Bagi mengupas kembali ini, saya tidak keseorangan. Bersama-sama saya ialah dua orang sahabat panel yang cukup hebat. Di sebelah kanan saya, seorang anak muda yang sentiasa dinamik dalam dunia seni di Kertanegara, iaitu saudara Muhammad Aiman Danish bin Nasaliman. Apa khabar saudara Aiman? Nampak segak hari ini? Alhamdulillah, terima kasih saudari. Berseri-seri saya hari ini kerana dapat duduk bersebelahan dengan seorang penulis yang sangat bijaksana dan seorang sahabat lama saya di ujung sana. Terima kasih saudari kerana telah menjemput saya hari ini. Sama-sama saudara Aiman. Tidak lupa juga di sebelah kiri saya seorang serikandi ilmuwan yang tidak pernah jemu memperjuangkan integriti moral masyarakat, saudari Nurul Hajar Najwa binti Suharnizam. Apa khabar saudari Hajar? Kelihatan ceria sungguh pada hari ini. Khabar baik saudari Zunairah. Terima kasih atas pujian. Aura yang dipancarkan ini bertujuan untuk menyemarakkan lagi forum kita pada hari ini. Salam takzim buat saudara Aiman dan sidang hadirin sekalian.
Bersemangat sungguh saudari Haja kita pada hari ini ya. Baik, demi membuka tirai perbincangan, saya ingin memetik mutiara kata daripada sosiologis terkenal iaitu Ibnu Khaldun dalam karya agungnya Muqaddimah. Beliau menyatakan bahawa yang kalah sentiasa gemar meniru gaya, pakaian, pegangan dan adat lesam pihak yang menang. Melihat statistik 76% remaja yang saya sebutkan tadi, saudara Aiman, bagaimanakah anda melihat kebebasan ekspresi ini dalam membantu industri kreatif kita tanpa menyebabkan remaja hilang arah? Dipersilakan. Terima kasih saudari atas soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan untuk semua saudara dan saudari. Menilai statistik yang telah dikongsikan oleh polisi tadi, ia mencerminkan betapa besarnya ruang akses remaja kita kini kepada dunia luar. Sebagai seseorang yang meminati bidang seni, saya melihat pengaruh ini tidak seharusnya dipandang negatif secara mutlak. Sebaliknya, ia memberi ruang kebebasan ekspresi yang tinggi. Saya amat tertarik dengan mutiara kata tokoh seniman yang tersohor di dunia, Leonardo da Vinci, yang pernah menyatakan bahawa perincian yang kecil melahirkan kesempurnaan, dan kesempurnaan itu bukanlah perkara yang kecil. Dalam konteks moden, ketelitian teknik barat dalam aspek visual, kesan khas dan penceritaan krisis inilah yang sedang dipelajari oleh remaja kita untuk mencapai tahap kesempurnaan seni tersebut. Malah, bapa sastra dunia Johann Wolfgang von Goethe juga menyokong gagasan ini melalui konsep sastra dunia, di mana beliau menyatakan bahawa budaya harus saling meminjam dan melengkapi untuk melahirkan satu tamadun yang matang. Biar kita ambil contoh data terbaru daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, menunjukkan bahawa karya-karya tempatan yang menerapkan standard teknikal global bertaraf barat telah berjaya mengutip kutipan program domestik sehingga 48% lebih tinggi dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Hal ini membuktikan bahawa remaja kita bijak menggunakan acuan luar untuk mengekspresikan bakat mereka. Bak kata orang tua-tua, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Oleh itu, kita hendaklah membimbing mereka untuk mengambil yang jernih dan membuang yang keruh. Semoga wacana media yang saya bukan hari ini sudah menjawab soalan saudari. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari. Sangat mendalam isi yang dilontarkan oleh saudara Aiman sebentar tadi. Melalui kesadaran kata tokoh antarabangsa tadi, kebebasan ekspresi dari barat rupa-rupanya bertindak sebagai pemacu aspek teknikal dan ketelitian seni tempatan agar karya kita mampu berdiri sama tinggi di peringkat global. Sekarang kita beralih pula kepada saudari Haja. Melalui bersandarkan kepada pandangan saudara Aiman mengenai kemajuan teknikal dan ketelitian seni tadi, bagaimanakah kita dapat memastikan acuan kemajuan itu tidak menenggelamkan jati diri remaja kita sehingga menyebabkan mereka mengalami amnesia budaya? Silakan saudari Haja. Terima kasih saudari Zunaira dan terima kasih juga kepada sahabat saya, saudara Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hujah yang dibawakan oleh saudara Aiman sebentar tadi sangat bernas. Nilai kesempurnaan dan asimilasi budaya luar dari sudut teknik seni sememangnya tidak boleh dinafikan demi kemajuan ekspresi kreatif anak muda. Namun, sebagai pelengkap pada hujah estetika saudara Aiman, kita juga harus meneliti isu sampingan yang melanda moral remaja kita pada hari ini akibat pengaruh barat yang melampau. Menurut data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, tinjauan amalan nilai murni dilaporkan berlakunya peningkatan sebanyak 28% dalam kes pelonggaran adat tertutup dan kecenderungan menggunakan bahasa rojak semestinya dalam kalangan pelajar sekolah. Tak lain tak bukan, kandungan barat ditiru bulat-bulat tanpa tapisan akhlak. Remaja kita pada hari ini akan menjadi seperti kacang lupakan kulit. Sinilah pentingnya kita menyatukan kebebasan ekspresi dengan sempadan identiti. Saya adalah teringat
pesanan tokoh pemikir tersusun negara iaitu Pendeta Zakbar. Beliau pernah berkata, kandungan sekalian kemajuan dan ketinggian bangsa itu ialah pada tingginya akhlak dan budi bahasanya. Jadi, sokongan saya kepada penggiat seni seperti saudara Aiman adalah untuk terus berkarya menggunakan kebebasan ekspresi tersebut. Tetapi, pastikan kandungan moralnya tetap berteraskan nilai ketimuran. Kita mesti mahu remaja yang kreatif, bukan? Namun, pada masa yang sama, mestilah syarat dengan adab dan susila. Saya serahkan kepada saudari pengerusi. Tuntas sekali. Dapat kita lihat di sini, Saudari Haja menegaskan bahawa ekspresi kreatif yang tinggi wajib dipasarkan bersama kekuatan akhlak agar jati diri generasi muda tidak hanyut ditelan zaman. Maha suci Allah, indah sungguh kesepakatan idea antara kedua-dua ahli panel kita hari ini. Tak ada perbalahan, sebaliknya hujahnya saling melengkapi. Bab pepatah bagai aur dengan tebing. Saudara Aiman, nampaknya formula yang dicadangkan oleh Saudari Hajar sebentar tadi sangat harmoni dengan prinsip industri kreatif anda, bukan? Benar sekali Saudari Zaira. Saya 100% menyokong hujah Saudari Hajar. Kebijaksanaan anak muda kini adalah apabila mereka menginspirasikan perkara barat dari sudut teknikal dan bukannya dari sudut intelektual. Betul kan Saudari Hajar? Betul sekali saudara Aiman. Apabila kedua-dua aspek berjalan seiringan, mestilah kita dapat, bukan sahaja kita dapat melahirkan generasi yang pintar berekspresi, malah teguh jati dirinya. Bak kata pepatah, yang kurik itu kuning, yang merah itu saga, yang indah itu budi, yang baik itu bahasa. Terima kasih kepada Saudara Aiman dan Saudari Hajar atas ulasan akhir mereka. Sidang hadirin sekalian, masa amat mencuburi kita. Konklusinya, pengaruh hiburan barat bukanlah sebuah hukuman mati buat identiti remaja dan ia juga bukanlah sebuah lesen mutlak untuk mereka bebas berekspresi tanpa batas. Seharusnya pengaruh ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk kita berfikir lebih global. Namun, kaki dan jiwa mestilah kekal berpijak di bumi tradisi watan sendiri. Ingatlah pepatah Melayu lama, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Namun, jangan sesekali kita bertukar rupa menjadi binatang tersebut. Jagalah jati diri kita, selahkan ekspresi dengan acuan kita sendiri. Sebelum saya mengundur diri, syabas dan terima kasih kepada saudara Aiman yang sudi berkongsi idea kreatif, serta terima kasih kepada Saudari Hajar atas kelembutan tutur-katanya dalam mempertahankan budaya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi meminjamkan telinga mendengar forum kami pada hari ini. Bunga dedap di atas batu, anak kancil mati bersandar. Lidah kilap harap dibantu, tersalah bicara mohon disedar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.